Guys, sejuk-sejuk ni kena pula steamboat dekat Cameron Highland. Memang kedai mana? Tengok video ni sampai habis. Okay guys, petang ni kita main perkena steamboat dekat sini. Jom kita tengok steamboat apa. Okay, kita main Cameron Alatai Steamboat. Cameron Alatai Steamboat. Sebelah dia H&A Steamboat. Sebelah dia. Cik Nah. Oh, Cik Nah. Yang ni bukan H&A. H&A sebelah. Yang ni tu Cameron Alatai yang saya nak makan tadi tu. No, tengok no. Cameron Alatai Steamboat. Cik Nah salah. Tapi power kat sini kan. Sebab sini banyak kan. Sebab nak makan kat kedai sebelah. Sebab dia punya review tu tinggi. Tapi tak kita tengok Cameron Alatai dekat Google dia banyak mana dia punya markah. Tapi okey lah, sini not bad. Dia punya apa, dia punya lauk pauk dia banyak kan. Serius. Dan tempat dia pun luas. Ayak pun banyak selection. 6 selection. Ada ais kacang semua ni. And then sos dia banyak. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jenis sos. Pulut mangga. Terima kasih. Ada somtam. Terbaik Kak, terima kasih. Banyak buah-buahan, pulut mangga. Kak, nanti jangan lupa like video saya Kak. Tengok Cik D. Saya buat kat TikTok. Wow, kita nak makan tak lain tapi Allah hantar main rezeki kat sini. Jadi kita layan kat sini lah. Betul je lah. Kita nak makan tak lain tapi sini lauk dia ambil pun selesa. Alhamdulillah, orang tak ramai, best. Kau jangan underestimate tempat ni je lah. Ni steamboat Alatai tu full 5 bintang Jangan main-main Tengoklah servis A punya dia lah. Pulut pelam lah apa semua ada kat sini. Elok lah kenal dengan selera kita. Ala-ala dia kata steamboat tapi dia ala-ala Thai. Dia pedas mesti. Dia punya sos dia mesti sedap, InsyaAllah. Tu dia, kita ambil daging kambing, ayam. Perbanyakan yang ni lah. Ni kuah tom yum. Wow. Sos dia ingat 16 ke berapa belah tau. Lama geng. Hampa jangan abang korang kedai ni. Yang biar kita aja tau. Biar kita aja tau. Ya ramai. Tak kira ramai susah nak makan. Sebelah dah ramai dah sebelah. Tu H&A tu ramai dah. Viral dah kot tempat tu. Yang ni jangan abang korang. Kita aja. Okay guys, dah masak dah. Kita angkat-angkat. Kita bersayap. Angkat kita bersayap pula. Ya, sayap fresh Cameron Highland. Padu geng. Okey, dah angkat, kita masukkan sayur-sayuran. Celok sayur. No. Ni ada lagi ni. Apa benda ni, bubuh semua je lah. No. Bubuh habis saya tengok. Ni telur dah satu lagi, pecahkan telur ni. Mana? Dia Cik nak buat sos sukiya. Resepi daripada mana je lah sos sukiya ni? Jepun ke? Padu geng. Okay bang pula dah. Okay geng, kita nak makan dah. Jadi kalau hampa nak main tempat ni, hampa silalah main. Awak kelabu ni biasalah duduk kat Cameron Highland dia. Cok. Dia kelabu sikit. Jemput makan guys. Jangan lupa support ya. Bye.